Kalau sebut je pasal tasik paling misteri kat Pahang, mesti satu nama ni akan keluar, kan? Tasik Chini. Tempat ni bukan setakat cantik je tau, tapi ia penuh dengan legenda, penuh dengan cerita-cerita yang memang luar biasa. Jadi, jom kita selami misteri Naga Tasik Chini ni sama-sama. Inilah jawapannya selalunya kita akan dapat kalau kita tanya orang-orang kampung kat sana pasal naga tu. Entahlah, tapi orang lama kata memang ada. Simple je ayat dia kan? Tapi dalam tu ada macam-macam maksud. Ada rasa ragu-ragu, tapi ada juga kepercayaan yang dah diwarisi turun-temurun. Nampak tak betapa kuatnya legenda ni dalam hidup diorang? Okey, sebelum kita terjun lebih dalam pasal naga dan segala misteri ni, apa kata kita kenal dulu dengan tasik ni sendiri? Sebab penting untuk kita faham, Tasik Chini ni bukan calang-calang tempat tau. Dia bukan macam kolam belakang rumah, tapi tasik air tawar kedua terbesar kat Malaysia. Bayangkan 5,026 hektar. Luas betul tu. Saiz dia yang macam ni lah yang buat dia jadi macam satu dunia lain. Cukup luas untuk simpan macam-macam rahsia kat dasar dia tu. Dan dalam kawasan yang besar macam tu, mestilah penuh dengan kehidupan kan? Tengok ni, dia jadi rumah untuk lebih kurang 138 spesies tumbuhan, 144 spesies ikan, tu belum campur lagi 300 spesies hidupan lain. Cuba bayangkan kalau semua ni buat meeting serentak, memang penuh tasik tu. Betul-betul khazanah alam kita. Okey, sekarang ada satu lagi benda yang best pasal Tasik Chini ni yang ramai orang tak tahu. Bila kita sebut Tasik Chini, kita bayangkan satu tasik besar kan? Tapi sebenarnya tak macam tu. Sebenarnya, ia adalah gabungan 12 buah tasik yang bersambung-sambung. Jadi, ia macam satu sistem yang kompleks. Antara nama-nama tasik tu ada Gumom, Pulau Balai, Serodong dan, yang ni kelakar sikit, Batu Busuk. Yap, memang itu nama dia. Struktur unik macam ni lah yang buatkan ada banyak ceruk tersembunyi dan makin menambahkan lagi misteri kat tempat ni. Baiklah, kita dah kenal sikit sebanyak pasal tasik ni kan. Rupa dia macam mana, apa yang ada kat dalam tu. Sekarang, masa untuk bahagian yang kita semua tunggu-tunggu. Kisah naga penjaganya. Inilah intipati legenda Tasik Chini. Benda yang buat nama dia jadi sangat terkenal. Jom kita kenal dengan Naga Sri Gumom. Menurut cerita orang-orang asli kat sana, inilah dia penjaga tasik tu. Tapi, ni bukan naga biasa-biasa tau. Dikatakan sisik dia tu diperbuat daripada besi. Cuba bayangkan kalau dia bergerak kat dasar tasik tu, agaknya bunyi dia macam guru berdentum dari bawah air. Yang menariknya, cerita naga ni ada lebih dari satu versi. Versi pertama yang paling famous pasal Naga Sri Gumom yang bersisik besi itulah. Tapi ada juga versi kedua yang ni macam romantik sikit. Dia cerita pasal sepasang naga yang jantan sisik emas, yang betina pula sisik perak. Dua-dua jaga tasik ni. Anda suka versi mana? Jadi, kat sinilah persoalan besar dia timbul kan. Cerita ni dah ada beratus-ratus tahun. Ada orang cakap pernah nampak. Tapi sampai hari ni, tak ada satu pun bukti yang kukuh. Tak ada gambar, tak ada video. Misteri tetap misteri. Tapi, tak ada bukti, tak bermakna cerita tu habis kat situ. Jom kita beralih pula dari legenda zaman dulu kepada pengalaman-pengalaman peribadi yang lebih moden. Ini cerita dari orang yang klaim diorang nampak sendiri benda yang pelik kat tasik ni. Okey, kita akan tengok 3 kisah yang paling menonjol. Semua jadi sekitar tahun 70-an dengan 80-an. Dan yang kena ni pun orang yang berbeza-beza. Ada nelayan, ada tour guide, ada juga penyelam dari Eropah. Setiap cerita ni ada pengajaran dan misteri dia sendiri. Kisah yang paling famous mungkin yang ni, berlaku tahun 1986. Ada seorang nelayan, nama dia Bahasan Abdullah. Tengah dia menjala ikan tu, tiba-tiba dapat 2 ekor ular. Dia pun mungkin sebab terkejut, marah, dia bunuh ular tu. Tapi, masa dia on the way balik, tiba-tiba keluar seekor ular hitam gergasi dari dalam air, terus hentam perahu dia dengan ombak besar. Lepas kejadian tu, orang kata Bahasan ni kena penyakit kulit yang pelik selama 13 tahun. Dan dari cerita Bahasan ni lah, lahirnya satu pesanan yang jadi pegangan orang-orang kat sana. Kalau pergi tasik, jangan buat perangai. Satu peringatan yang cukup jelas kan? Hormat alam, jangan kacau penghuni kat situ. Bukan nelayan tu seorang je, ada lagi. Kali ni, seorang pemandu pelancong, Muhammad Razali.
pun sekitar tahun 80-an juga. Dia pun terserempak dengan makhluk yang sama. Pengalaman tu memang seram gila sampai dia tak fikir panjang, terus berhenti kerja on the spot. Sebab apa? Cuba fikir. Macam mana dia nak explain kat satu grup pelancong kalau tiba-tiba naga muncul depan mata? Kan? Nak cakap, okay ladies and gentlemen, to your left is a legendary dragon. Memang taklah. Benda ni mungkin kelakar bila kita fikir balik. Tapi ia tunjukkan betapa real pengalaman tu untuk dia. Tapi, dari semua cerita yang ada, rasanya tak ada yang lebih seram dan misteri dari yang ni. Kali ni, dari seorang penyelam Eropah. Cukup berani dia nak explore apa yang ada kat dasar tasik Cini yang gelap tu. So, masa dia tengah menyelam tu, dia terjumpa satu struktur macam benteng batu. Bila dia ikut je benteng tu, dia nampak macam ada pintu. Dan dari celah kegelapan kat pintu tu, ada 2 biji mata merah menyala. Tengah tenung dia. Apa lagi, terus dia shoot naik atas. Mestilah orang cuba bagi penjelasan logik kan? Alah, ikan besar je kot. Tapi macam yang sumber kita cakap, jaranglah kita jumpa ikan yang mata dia merah menyala macam lampu brek kereta. Bayangan tu je dah cukup buat kita seram sejuk. Okey, so lepas kita dah dengar semua cerita ni, kita patah balik pada soalan asal. Macam mana satu legenda ni boleh hidup lama sangat? Jawapannya, mungkin sebab gabungan cerita mitos zaman dulu dengan pengalaman-pengalaman pribadi macam ni lah. Benda ni yang buat legenda tasik Cini tu terus hidup dari satu generasi ke generasi lain. Jadi, soalan paling besar, naga tasik Cini ni wujud ke tak? Selepas beratus-ratus tahun, adakah betul ada makhluk ni kat dasar tasik tu? Ataupun ia cuma sekadar cerita dongeng yang kita suka dengar? Nak cakap jujur, kalau ikut sains, memang tak ada bukti langsung. Kosong. Tapi, tak ada bukti tu tak pernah pun buat cerita ni jadi lemah. Legenda ni tetap hidup. Orang tetap cerita. Orang tetap percaya. Dan ia dah jadi sebahagian dari identiti tasik Cini tu sendiri. Dan mungkin di situlah letaknya magis tasik Cini ni kan. Sebab kadang-kadang misteri tu sendiri sebenarnya lagi best dari jawapan dia. Dan misteri inilah yang akan buat kita sentiasa tertanya-tanya. Dan mungkin akan panggil kita untuk datang ke tasik tu lagi dan lagi.